Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat 8 hari bulan Januari 2026 Masehi. Sebab sekarang dah pukul 7.20 malam, jadi tarikh sudah bertukar daripada 18 Rejab kepada 19 Rejab 1447 Hijrah. Masuk waktu maghrib dah sekarang ni. Pasal maghrib tadi masuk pada pukul 7.12 malam. Sekarang ni pukul 7.20 malam. Okey, biasalah video ni. Pukul 7.20 ni. Seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas pada buat video mana malam tengok dah. Dah. Buat video dari lewat juga mana tak? Dah rumah kala saya buat. Lewat rumah kala saya. Lepas tu saya terus pergi ke sembahyang isyak dah. Sembahyang isyak dah maghrib. Maghrib sembahyang isyak. Lepas tu pergi ke mana? Pukul 9 lebih kat malam dah lah. 9.20. Lepas tu pergi ke kedai Fikri seperti biasa, minum malam seperti biasa. Lepas tu sampailah pukul 12 malam. 12.30 malam. 12.30 dah ke 12.30. Ada pukul 12 lebih sikit terus balik ke rumah. Lepas tu malam tadi tidur kat lewat juga lah. Tidur dalam pukul 4.50. Bangun dikejut gala lah. Kalau tak nak bangun sendiri payah. Pada pukul 6.50 pagi bangun mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 10.40 tidur. Bangun pukul 1.50 dah. 12.50 bangun pula. Mesenya ubi nak kuih mak saya nak kuih. Lepas tu kuih poli ubi ke biarlah. Kuih tradisional dah dengan ubi kayu tu. Dengan parut ubi kayu mesenya jadi apa tu? Itulah. Kuih bukan kuih kan. Kena parut hancur lah kalau ubi kayu. Lepas tu buat kuih. Lepas tu sembahyang Zuhur pada pukul 3 petang. Lepas tu sambut tu tertidur pula. Bangun pukul 6.50 dah. 6.50 bangun mandi. Tak mandi dah sejuk. Hujan tak pakai tak mandi ni. Mandi dah tengah hari tadi. Tengah hari tadi mandi dah. Dah 2 kali yang mandi hari ni. Lepas tu sembahyang Zuhur. Lepas tu mandi tu terus sembahyang Asar 6.50 pula. 6.40 ada. Bangun dalam pukul 6.40 tu. Sembahyang Asar. Mandi sembahyang Asar. Lepas tu masuk maghrib ni terus sembahyang maghrib. Lepas tu terus pasal sembahyang maghrib tu terus sembahyang ke sini. Pukul 7.20 ni terus buat video ni. Okey, saya sekali itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Edisi hari ini iaitu hari Khamis 8 Januari 2025 Masehi bersama dengan 18 dan juga 19 Rejab 1447 Hijriah. Okey, sekali saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.